Ni penyakit orang-orang tariqah, suka minta kasyaf, zikir nak kasyaf. Akhirnya dia menyempang. Tariqah itu ialah jalan, tariq, jalan ilallah, menuju kepada Allah. Tariq, jalan kau berzikir ni bukan kerana Allah, selain daripada Allah, untuk kasyaf. Wa na'udzubillah min dhalik. Bagaimana dia nak kasyaf selagi ada wujud pada dirinya? Iman pun complang-campling. Bagaimana iman boleh complang-campling? Masih bergantung pada manusia, masih bergantung pada usaha sendiri, tidak bergantung pada Maha Pencipta. Syekh Arsalan rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu ada menyatakan dalam kitab Tauhid Sufi, al-iman khurujuka anhum. Iman yang sebenar-benarnya ialah engkau mengeluarkan diri engkau daripada mereka. Siapa itu mereka? Manusia. Mengeluarkan bagaimana? Tidak mengharapkan manusia. Al-yaqin, yakin yang sebenar-benarnya, khurujuka anka. Yakin yang sebenar-benarnya ialah kau mengeluarkan diri engkau daripada diri engkau sendiri. Apa maksudnya itu? Saya dapat kerja gaji bagus kerana saya belajar siang dan malam, kerana saya kerja kuat, saya dapat beli rumah kerana hasil daya usaha saya. Hey, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang mencipta kamu, kemudian Dia yang beri kamu rezeki. Saya di mana Allah?